Okay, kita tengok soalan B. Soalan B 10B. Saya akan tunjukkan kamu kaedah saja. Okay, macam mana nak dapatkan. Bentuk dia macam ni, lebih kurang. Okay, sini segi 4 sama. Lagi okay, sini macam itu. Segitiga bersudut tepat. Jarak ini adalah 15 cm. Ini 8 cm. Yang ini 3 cm. Okey, saya nak kamu buat sama-sama. Ada kertas saya suruh bawa tu? Dah buat? Ada kertas macam saya ni? Ada dah? Kamu letak mana? Kamu letak mana? Dalam kelas kamu je belajar. Tiap kali matematik bawa. Saya nak suruh kamu kira. Okey, kalau nak pandai, buat macam saya. Kalau tak nak, sudah. Okey, kawasan yang berlorik yang ini, betul? Ini adalah kawasan yang berlorik. Boleh? Cantik tak lukisan saya? Max, lambat kau mau tidur ni. Ha? Tidur apa? Apa saya tak sebut lagi? Boleh? Okay, tengok macam mana. Yang pertama sekali, buat satu persatu. Luas keseluruhan. Bentuk apa keseluruhan? Rectangle area. Okay. Berapa? Apa formula dia? Base. Okey. Length dia berapa? 15 kali 8. Kira. Berapa? 1 2 Berapa? Kira sekarang. Buat. Kertas mana? Kertas. Okey, 100. Betul ke? 120. 120. Okey, dah. Itu luas keseluruhan. Ini bentuk apa? Rectangle. Apa formula untuk rectangle? Rectangle ke triangle? Okey, kira berapa ni? 48. Base dia berapa? Base dia berapa? 15 tolak 3 berapa? 12. Okey, ni 12, ini 8. Dapat berapa? 48. Betul? So, kamu akan dapat 48. Ni, segi 4 sama, square. 9. Berapa? 9. Jadi yang berlorik? Yang berlorik berapa? 63 cm². Maknanya 120. Luas semua ni. Tolak yang ini berapa? 48. Tolak yang ini berapa? 9. Itu kira lah. Itu matematik. Saya ajar cara. Senang ke susah? Laju. Okey, kita buat lagi. Jangan putus asa. Okey, kita akan buat lagi.